Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Nur Batrisha binti Syaifrizal dalam Cakna APM bagi edisi 7 Jun 2025, iaitu sebuah rangkuman program, aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh APM di peringkat negeri dan Institut Latihan Pertahanan Awam ILPA. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera daripada APM Daerah Besut. Pada 30 Mei 2025 bertempat di Dewan Seri Kemuntong, APM Daerah Besut telah mengadakan satu latihan kawat kaki. Latihan kawat kaki ini diketuai dan disertai oleh PPAD APM Daerah Besut iaitu Kapten Muhammad Fazlin bin Jaafar. Turut menyertai latihan ini adalah Timbalan PPAD APM Daerah Besut iaitu Lieutenant Muhammad Fazli bin Mak Yusof. Percayakan diri sendiri, mampu tawan gunung tertinggi. Jangan putus asa, jatuh bangun semula. Percayakan diri sendiri, mampu mencapai mimpi-mimpi. Kau akan berjaya, kita semua wira. Sama-sama kita lalui. Dan pada sebelah petang pula, latihan diteruskan dengan latihan pengenalan dan pengendalian peralatan ambulans disertai dengan satu simulasi, iaitu simulasi menguruskan mangsa kemalangan jalan raya. Yeay! Wak Ju pakai merah, Wak Ju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Prefek Pertahanan Awam Nur Syahira binti Abdul Aziz. Saya ingin memperkenalkan pemakaian jaket keselamatan. Jom kita lihat. Tata cara pemakaian PFD. Nombor 1. Memilih saiz PFD yang sesuai dengan saiz badan. Nombor 2. Memeriksa keadaan fizikal PFD. Nombor 3. Membuka klip dan menyelaraskannya. Nombor 4. Memakai PFD mengikut reka bentuknya. Nombor 5. Klik semua tali dan tarik zip. Nombor 6. Tarik tali yang berada di belakang PFD melalui peha kemudian klipkan pada tempatnya. Nombor 7. Letakkan semua tali. Itu sahaja dari saya, Prefek Pertahanan Awam Nur Syahira binti Abdul Aziz. Sekian, terima kasih.
Setakat ini sahaja Cakna APM bagi edisi 7 Jun 2025. Semoga perkongsian pada hari ini dapat menambah pengetahuan anda berkenaan program aktiviti dan operasi yang telah dijalankan oleh APM. Terima kasih kepada APM Negeri dan ILPA untuk perkongsian video-video menarik pada setiap minggu. Jangan lupa like dan share Cakna APM. Assalamualaikum, kita jumpa lagi pada minggu hadapan.